Tuan-puan masih ingat tak duit RM1 kita yang shilling tu? Kepada tuan-puan yang lahir selepas tahun 2000, negara kita pernah mengeluarkan duit shilling RM1. Dan sekarang duit tu dah tak laku kalau kita nak berjual beli. Tapi ada satu shilling yang dia akan kekal relevan selama itu adalah shilling emas. Ataupun yang saya pegang di tangan ni adalah dinar emas. Dinar emas ni tuan-puan, zaman Nabi Rasulullah SAW minta para sahabat belikan seekor kambing dengan nilai 1 dinar emas. Sekarang dinar emas yang sama nilainya sekarang dah mencecah RM2,100. Kalau tuan-puan nak dapatkan seekor kambing dewasa dengan nilai RM2,001, tuan-puan masih lagi mampu dapat. Sebab sekarang kambing dewasa pun harganya sekitar RM2,000. Kalau tengok daripada sejarah negara kita, Malaysia juga mempunyai sejarah penarikan not ringgit yang berlaku, iaitu pada tahun 2008 Bank negara kita telah menarik balik siri lama RM1 Malaysia, RM5 dan not RM10. Duit shilling kita pun tak terkecuali. Ada yang 1 sen, 5 sen, 10 sen siri besar yang ditamatkan penggunaannya sebab kos nak buat duit shilling itu lebih besar daripada nilai dia. Duit ringgit not RM500 pun dan RM1,000 pun pernah ditarik balik pada tahun 1999 sebab atas faktor penyalahgunaan. Jadi tuan-puan di luar sana, duit kertas kita ni nilainya bergantung kepada pihak kerajaan. Ia berbeza kalau tuan-puan menabung dalam bentuk harta seperti emas begini. Emas fizikal dia tidak terikat dengan mana-mana polisi kerajaan. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Selagi ia adalah emas yang tulen, berat ketulinannya dengan grade dia, maka dia berdiri dengan sendiri. Jadi kepada tuan-puan di luar sana, kalau ada hartanya banyak, tuan-puan takut harta tuan-puan terkesan dengan polisi oleh pihak kerajaan, maka berbaloi tuan-puan alihkan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Ini adalah contoh emas 10 gram emas dan ini juga adalah contoh 1 dinar emas. 10 gram emas ini pada tahun 2015 harganya hanya sekitar RM1,500. Sekarang kalau tuan-puan tengok di syarikat Public Gold, harga 10 gram emas ini nilainya telah mencecah RM5,100. Jika tuan-puan hanya menabung dalam bentuk ringgit Malaysia, maka ringgit tuan-puan akan terhakis. Tapi kalau tuan-puan menabung dalam bentuk emas, nilainya akan bertahan, bahkan bertambah untuk jangka masa panjang.